Okey, hai. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Terima kasih kerana datang lagi, berkunjung lagi ke channel kami, channel DKSA Syukur dan Azila. So hari ni kita bersiaran lagi dan kali ni di Thailand. So kita akan bersiaran lagi kali ni, dan tujuan kami pada kali ni ialah kita nak berkunjung ke Thailand. Adik ni nak share ni. Sekarang dulu sebelum ni masuk Thailand kita kena isi white card. So sekarang semua kena isi online. So kena masuk dekat tdacimmigration.go.th dan isikan maklumat-maklumat kita, macam mana kita isi dekat white card tu lah. So itu maklumat yang terbaru lah. So siapa-siapa yang nak masuk ke Thailand lepas ni diwajibkan untuk isi borang white card secara online. So type saja TDAC, nanti dia akan keluar lah link tu. Tapi kena hati-hati juga, takut terjumpa link yang scam. Maklumlah sekarang kan dunia tanpa sepadan. Okey, so sekarang kita dalam perjalanan untuk menuju ke Arau. Kenapa? Untuk ambil angah. Sebab keluarga kita masih lagi kekurangan seorang ahlinya. Ya, so on the way. Kita on the way pergi ambil angah, dan lepas tu kita akan terus menuju ke Thailand. Nanti kita tengok tak mana kita nak pergi nanti, insyaAllah. Angah balik dah. Okay guys, kita dah sampai dekat tempat angah. So ni angah dia study dekat College Vocational Arau. So siapa-siapa yang study kat sini, kita geng. Ni kapla. Macam mana kita nak pergi mana sekarang? Wah, dah hadiah untuk adik-adik. Share. Okay, so sekarang kita nak bergerak ke border Bukit Kayu Hitam. Kalau ikutnya dekat sini kita boleh dua lah, sama ada dekat Padang Sak dan juga Bukit Kayu Hitam. Tapi kalau ke Padang Sak, nanti nak tukar duit nanti susah sikit. Jadi kami prefer pergi ke gate Bukit Kayu Hitam. So daripada sana nanti senang kita nak tukar duit dan terus terus ke destinasi kita. Dan sekarang, satu lagi kita boleh singgah Aki Kosti. Nak juga tu. So actually hari ni kita sebenarnya tak ada plan sangat pun nak pergi taman ke apa semua, tak ada pun. Cuma kita nak spend a day trip pergi ke Anyai. Tapi dalam masa sama kita spare jugalah pakaian in case kalau macam kita rasa macam nak stay dekat sana, kita just carilah bilik-bilik yang agak-agak berpatutan just untuk nak tidur saja. So macam itulah kita punya plan. Angah kena buku tak ya? Okey. So, dah sambung perjalanan kita. Okey, jom. Wow. Ada repen lagi. Ui, cerah punya mata ngah. Baru nampak langit cantik je. Tengok sini sikit. Handsome-nya. Ibu Zama pernah bagi spek mata kat abang. Betul. Izzah pun larita Navara. Ni bukan larita ni. Happy birthday tu abang. Hadiah birthday. Terima kasih. Ucapan. Semoga anak-anak abang dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan juga bersatu padu walaupun ibu dengan abah tiada nanti. InsyaAllah. Angah, ucapan? Ucapan untuk abah? Pasti abah, semoga panjang umur, murah rezeki selalu. Amin nak. Terima kasih kat abah lah pasal jaga Amin pada kecil pada besar. Bagi Amin didik Amin dengan elok semua. Dapat bawa Amin masuk sekolah ni semua. Alhamdulillah. Terus kami semuanya masih agak kepada ibu. Sama. Lajak Angah. Okay. Ibu. Welcome to Thailand. Okay, sekarang kita dah sampai border Thailand. So kita tengok macam mana proses terbaru masuk ke Thailand. Yang bermula apa tak ada? Bermula kemarin. Kat ni. 1 Mei. So kita tengok macam mana dia punya proses. 246.
Abang senang bergula-gula kena. Apa? Adik pisau. Ni abah terlebih. Adik tak ada potong lagi, abah terlebih adik. Pung! Kena mata adik. Aduh. Ada cik. Settle everything. Urusan kereta dalam 3 minit. Cepat gila. Abah less than 5 minutes settle kereta. Laju gila. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kali ni first time kami masuk ke Thailand, ke negara Thailand mengikut undang-undang baru, iaitu menggunakan online digital arrival card lah, white card ni. Kalau macam sebelum ni kita kena tulis white card yang kad warna putih tu, tapi sekarang ni kita kena buat digital. Sebenarnya benda ni lagi memudahkan lah, sebab kita dah tak payah macam apa nama tu proses yang panjang sebab mereka nak chop untuk kad tu. Jadi sekarang ni kita nak masuk saja, dia terus tengok dalam sistem, terus dia boleh remove, dia boleh release. Jadi proses tu lagi cepat lah. Dan apa nama tu, baguslah, berita baguslah untuk apa nama ni. Cuma dia kena isi dululah. Yang tu je, nak isi pun mudah je, macam isi white card tu. So apa nama, macam sebelum ni mereka kata lagi susah lah, macam-macam lah. Tapi sebenarnya tu di sebaliknya lah cerita tu. Okey je datang ke sini, apa nama tu, lancar, proses lancar dan lagi cepat, insyaAllah. So dah selesai, kita dah masuk officially, kita dah masuk ke negara Thailand. So sekarang ni kita di mana? Kita pergi Aki Kosti dulu, cara yang dulu. Boleh makan dulu, lapik perut. Okey. Kedai, kami akan singgah untuk tukar duit. So kedudukan dia sebelah kediaman. Ni dia ada jual-jual ni. So tukar duit dekat situ. Okay. So next pit stop adalah Aki Kosti. Ya, okey. Orang kedai ni boleh jadi milik. Inilah Aki Kosti. Dia duduk dalam ni. Okey. So kedai ni penuh dengan kita saja. Aiskrim dia. Adik makan apa tu? Coklat. Oh. Ni Aki Kos kot. Betul. So kita dah sampai dekat sini, first check in. Kita mai beli dulu minuman kat sini, favorite dia lah. So kita ikut je lah. Ni nak bawa ni, cemen ni. Bagi semangat kat dia. Tu anak-anak semua balik kan. Okay, ini adalah harga aiskrim. Okay, mai ambil semua. Ini siapa? Tu fresh milk tu. Tak, bukan ni. Ni biasa. Ambil. Sama je, semua. Alung je beza. Ambil. Itu bukan fresh milk. Oh, Izzah fresh milk ada. Okey, setelah hampir 1 jam perjalanan daripada border tadi, daripada Danang. So kita nak sampai dah. Nampak ni macam plate Malaysia je pun. Video ramai. Oh, Zat. Lebih nak keluar. Sampai dah. Tapi awak macam ramai sangat ni. Tadi panggil asap. Okay, sampai dah. Ramai oh. Ramai apa? Tidak dah Zat, dek. Ni kita nak pergi mana ni, dek? Simbot. Mana apa?
Abah ambil, Abah. Adira ambil. Ambil. Dulu-dulu main tak ada orang, sekarang penuh. Cepat kan, cepat. Terbakar. Ikan ni. Abah, katok banyak tadi ambil ikan. Oh ini ramai sungguh orang, Abah. Ramai. Bas saja berapa biji. Tadi sembang tadi orang daripada UPM apa mai rombongan mai nak makan ni. Tu tengok ni. Oh, dia punya jus dia. Orang panas-panas. Okey, Sat. Dia ambil ya. Ada lagi tak? Habis. Nah, kalau jumpa ambil lagi. Dia punya berjus lembut. Oh. Cicah. Fresh. Okey, jom makan dulu. Dua ada green tea. Wow. Dua pempekau. Sabar. Ira ni Sarah. Tengok ni. Aiskrim dia memang sedap. Sedap. Jana, makan. Kenyang ni. Ni, masa dekat 20 plate dah dah. Ni. Ni daging wok you pun. Makan minyak puai. Ya. Alang awak tak makan? Tengok slow je lah. Dia tak enjin, tak enjin. Sabar, jangan makan. Jangan pulun sangat. Tak payah lekat dah ni. Oh. Apa lagi tak mendekat ke apa-apa? Betul. Daging ni sedap ni, daging ni lah. Oh. Oh, sangat sedap sekarang kat sini. Terbaik. Tengok bro okey. Oh. Jangan tengok. Adira. Hai, Abah. Sini, Abah. Gosok baru. Mantap. Oh, Cak Abi. Okey, rasa. Daging. Oh. Alang, full. Kalau ya, tak kira hitam pencung lah. Ini ada lagi. Adik okey? Best tak main sini? Best. Masih dah kenyang dah. So sekarang kita tengah decide sama ada nak balik ataupun nak tidur sini. Kita pergi vote yang pertama. Balik. Balik. Yang kedua? Nak
Habis mana-mana tak apa. 1-1. Balik. 2-1. Balik. 3-1. Balik. 3-1. Non ribu hari ni. Balik. 4-1. Balik. Tapi kena singgah Tesco dulu. 5-1. Adik, balik ke tidak hotel? Balik. Balik. 6-1. Ibu, nak balik ke dah ibu? Ibu nak tidur sini. Ibu kalah. Kak Cik nak lupa nak tadi stay. Oh, nak stay pula dah. Macam mana? 5-2. Kalah. Keputusannya ialah balik. Okey, kita balik. Tapi kita pi. Kita balik. Kena singgah Lotus tu. Letas lah. Okey. Kalau tak singgah Lotus tak boleh balik. Kenyang tu. Kalau macam tu penat tu dah simpan baju. Tahu. Okey, kita pergi Steko. Pergi mana? Pergi Steko. Okey. So, semua dah kenyang dah. Ni plate kami ni sebenarnya dah bagi orang angkat dah. Sebab dah penuh sangat dah. Orang angkat plate berapa kali dah. So, sekarang kita nak bergerak ke kereta. Siapanya? Jom. Sabar. Ha? Beg Izzah lagi kan tinggal Izzah. Tu beg. Hesh, tak boleh tapi tak balik. Mana ada? Saya cakap setiap kali masuk. Oh, memang dapat. Alhamdulillah. Sina, tidak boleh buat kereta dah ni wah. Alhamdulillah. Selesailah sudah. Hai, cakap pun tak lahat ni. Sebenarnya nak pergi banyak tempat lagi, tapi apa itulah kita nikmat kan bila kita kenyang tu. Tak mau apa dah. Nampak? Cakap pun sekali lah. Dia macam ada connected tau. Alhamdulillah nikmat Allah bagi kali ni. Kita semua anak-anak dapat berinfo sama-sama, lepas tu jalan sama-sama. Apa nama tu, meraihkan hari kita berkumpul satu keluarga. So, macam mana ni? Next kita nak pergi mana? Okey guys, saya cakap. Macam ni. Tempat ni memang best tapi yang apa tak boleh main lah. Sebab nanti bila kami nak main tu dia pack sikit lah. Jadi jangan main. Bagi kami je main. Okey. So kita tak boleh bagi tahu lokasi kat mana. Nanti penuh. Okey, so kita ke next destination. Terima kasih Abah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Abah belanja makan. Semoga lepas ni kami nak main tak penuh macam ni. Naira mana ni? Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami singgah solat dekat stesen minyak. Tengok tu. Ayam separuh daripada surau. So hanya boleh guna ruang tu saja untuk solat. Nak recommended. Kebetulan aku kat stesen minyak ni macam tu. Sempit tau. Bayang kalau ramai orang. Kalau ramai orang memang tak boleh Tapi fasiliti okey lah. Ada toilet semua. Ada kafe Amazon. Walaupun tanda saya dekat tapi tanda saya terbuka. Jadi bahagia juga. Nak pergi toilet sat. Abah parking kat mana? You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Will you love me like that? Buka. Tutup lah. Ni kita nak pergi pasar malam. Pasar malam tepi sungai.
So lepas kalau daripada Hat Nyai, selepas Pekan Sadau tu, sebelum Pekan Sadau kan, kita jumpa Lotus. So lepas Lotus tu masuk Simpang ni. Ni kita dah sampai. Ni kat depan ni. So kita dah sampai pasar malam. So kalau kita tengok kat situ sungai. So kami sekarang berada dekat pasar malam tepi sungai. Saya masih ada special. Kita ada special bos. Dah, ni hari saya. Entahlah, ni tak hidup ya, jangan percaya. Janganlah dah. So kat sini ada barang bandel, ada makanan-makanan. Pasar malam ni boleh kata setiap kali kita main sini kita kemas. Wah, kakak tu roti tu. Tapi ni tu isi sosis. Macam Kita takkan habis duit banyak kat sini sebab Kita kenyang. telur ikan. Telur ikan. Sedap. Itu 20 baht. Okey. Tak kira nak beli sate tu belah balik ni. Kita jalan-jalan tengok dulu. Kakak nak apa? Tudung Isa, tudung nak beli. Tudung ni siap-siap mai daripada Malaysia. Weh, gula-gula kapas. benda pun nak. Tapi sad orang tu tak sure lagi Muslim atau tak. Kau tak rela tu? Proses simpan. Oh ni ya bawa. Kalau Iza jumpa apa-apa, kalau Iza berkenaan, Iza boleh beli tu? Boleh. Samosa. Abang. Abang. Ha? Tapi dah. Sama jalan baby. Di wifi lah. So Iza yakin Iza akan nak waktu dekat Malaysia. Kat 3 10 baht. Ini 3. 5. Mana yang mana? Sama white chocolate semua. Semua nak lah. Wafer. Sebelah ha. Ni Izzah nak ni Izzah. Ha? Ha? Tak nak pula. Ha, itu suka. Tu kat sini ada tang hulu. Nak tang hulu? Mana? Alhamdulillah. Oh, bawa besar. Uish, besar apa? Ya. Tolong apa? Dukung, seorang dukung. Dia. Oh, besar. Dah ambil. Okay, dah ambil. Telok apa? Ha? Telok apa? Belum tu
apa tu? Oh, telur sotong. Ipon dah buang tu. Hilang. Ya. Ya. Tak mau. Ibu dah order asing lah. Apa patah balik lah. Macam mana bah? Mai tengok macam pendiam. Memang apa pun tak teringin. Dia tengok tolong sotong tu bah. Tak tahu bah nak ke tak. Tak mau. Apa dah. Ni nak telur. Ha? Oh, ni dia cuma. Oh, dah. Doa. Nak apa? Nak yang mana? Adik nak ibu. Adik nak yang mana? Nak comel. Jom. Okey, dah selesai. Dah selesai. Tadi kita main tadi cerah, terang menerang, sekarang dah gelap dah. Azan pun sudah menjelang. Sudah berkumandang. Gelap berkumandang. Ya Allah, daripada duduk bawah tu ada burung lah. Tu burung berok nanti. Inilah sungai tu. Sungai ni adalah sungai terpanjang. Dah Jom. gerah-gerah. Jom. Okey, jom. Your head, you say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little unconventional. Oh, oh, oh. 8.30. Guess I'm a little. Tadi kita masuk ya mak. 12.30. 12.30 habis orang. 12.30 ambil kat Angah Hana. Ke 1.30 ke 2. 1.30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 jam. Okey, alhamdulillah. Maka tamatlah perjalanan kita selama 7 jam di Thailand. Sekadar untuk orang kata apa? Masuk tengok kawasan. Alhamdulillah lancar semuanya. Lepas tu lancar, cepatlah kali ni lah urusan dekat border semua laju. Baguslah depa punya perubahan terbaru. Lepas tu tadi kami pergi tadi pun mula-mula tu plan nak pergi banyak, nak apa macam-macam lah nak buat, tapi lepas makan dekat steamboat tu, masya-Allah. Tak mau apa dah. Tengok pantai. Nampak pantai lah. Jadi kita cut off lah. Tempat-tempat lain tu lain kali lah kita main lain. So terima kasih banyak kerana bersiaran bersama kami pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan insyaAllah kita akan buat trip yang lebih best lagi lepas ni. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.